10 kes misteri di Malaysia yang belum selesai. Banyak misteri yang berlaku dalam dunia ni. Ada yang berjaya dibongkarkan, ada yang tidak. Macam 10 kes misteri dalam senarai ni, walaupun dah berpuluh tahun, masih lagi belum ada jawapan. Jadi berkata, video kali ini kita senaraikan 10 kes misteri di Malaysia yang masih belum selesai. Nombor 10 adalah rampasan kapal terbang. Insiden yang mencetuskan panik di seluruh negara berlaku pada 4 Disember 1977. Ia merupakan kes pertama rampasan kapal terbang di Malaysia yang melibatkan penerbangan Malaysia Airlines MH653. Kes ni menyebabkan 100 individu di dalam pesawat itu kehilangan nyawa. Penerbangan MH653 dijangka mendarat di lapangan terbang antarabangsa Subang selepas berlepas dari Pulau Pinang sekitar jam 7.20 malam. Tapi kapal terbang tu kena hijack dan diarahkan semula ke Singapura. Menurut laporan, juruterbang yang bertanggungjawab mengendalikan pesawat tersebut telah memberikan amaran kepada menara kawalan lapangan terbang Subang 20 minit sebelum tragedi itu berlaku. Mesej yang disampaikan ke menara kawalan memberitahu bahawa pesawat tersebut telah dirampas oleh kumpulan tentera merah Jepun yang memiliki bahan letupan bersama mereka. Pada jam 8.15 malam, semua komunikasi dengan kru kapal terbang terhenti. Oleh disebabkan itu, apa yang berlaku dalam kapal terbang kebanyakannya dihurai melalui perakam suara kokpit yang diambil daripada serpihan pesawat. Bagaimanapun, kapal terbang tu tak pernah sampai ke Singapura. Perampas yang dianggap tidak berpengalaman dalam penerbangan hilang kawalan ke atas pesawat. Sekitar jam 8.36 malam, penduduk di Tanjung Kupang, Johor Bahru terdengar bunyi letupan kuat, pesawat itu terhempas. Tak ada seorang pun daripada 93 penumpang dan 7 anak kapal dalam kapal terbang tu terselamat. Semuanya meninggal. Pihak berkuasa tak dapat nak kenal pasti mana-mana mangsa berikutan penurunan tragis pesawat berkelajuan tinggi pada sudut 90 darjah yang dilaporkan. Hasilnya, pengebumian beramai-ramai antara agama telah dijalankan dengan tugu peringatan MH653 di Tanjung Kupang tertera nama penumpang dan anak kapal. Hubungan antara tragedi ni dan kumpulan tentera merah Jepun tak dapat dipastikan disebabkan kesemua daripada mereka yang menaiki pesawat tersebut tak ada yang hidup. Jadi tak tahu siapa sebenarnya yang hijack kapal terbang MH653. Nombor 9 adalah kes ahli perniagaan Amerika yang hilang. Bila kita sebut pasal Cameron Highland, mesti orang ingat pasal ladang teh dengan ladang strawberry. Tapi pada tahun 1967, destinasi pelancongan popular ni dibayangi oleh kes orang hilang yang melibatkan jutawan Amerika berprofil tinggi yang hilang ketika bercuti dekat Cameron Highlands. Orang yang hilang tu adalah James Harrison Wilson Thompson, pengasas The Thai Silk Company, digelar Raja Sutera Thai oleh majalah berita Amerika Syarikat Time. Masa tu, dia bercuti ke Cameron Highlands dengan 3 orang kawan dia. Lepas tu, dia didapati hilang. Kehilangannya menyebabkan pencarian besar-besaran di Pekan Kecil Pahang kerana statusnya yang berpengaruh. Ia dijalankan selama 11 hari melibatkan lebih 400 individu terdiri daripada tentera dan polis Malaysia, tentera British, anjing pengesan, masyarakat orang asli tempatan dan sukarelawan. Orang yang last nampak Thompson adalah tukang masak dekat banglo berdekatan banglo yang diorang menginap. Tukang masak tersebut mendakwa dia nampak Thompson berdiri dekat atas dataran selama kira-kira 30 minit sebelum dia tiba-tiba hilang. Beberapa teori muncul lepas dia hilang. Ada kata dia kena colik, ada kata dia ni kena makan dengan harimau, ada kata dia terjatuh tapi sampai lebih 50 tahun tak ada orang jumpa pun mayat dia. Mungkin kena makan dengan harimau. Yang ke-8 adalah kes bekas Ratu Cantik. Kejadian berlaku di laluan bawah lebuh raya di Subang pada tahun 1979. 2 orang pekerja Malaysia Airlines buat report polis terjumpa seorang wanita tidak bernyawa. Mangsa ialah Jean Pereira Sinapa, bekas naib juara Miss Malaysia yang bertukar menjadi guru sekolah dan ibu kepada 3 orang anak. Ada kesan 10 tikaman di dada dan di perutnya di dalam kereta dengan tali pinggang keledar yang masih dipakai. Di tempat kejadian bersamanya ialah Kartigesu, abang kepada arwah suami dia.
Suami dia meninggal dunia disebabkan kemalangan jalan raya 4 bulan sebelum kes ni berlaku. Bekas ratu cantik ni mula bercinta dengan adik suami dia, Kartigesu. Masa kejadian tu, Kartigesu ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di atas tanah di sebelah kereta. Bagaimanapun, dia menjadi kunci dan satu-satunya suspek dalam kes ni disebabkan dalam kejadian ni, dia je yang ada. Semasa siasatan, Kartigesu kata yang dia kena pukul dari belakang. Lepas tu dia tak sedarkan diri sebab tu dia pengsan sebelah kereta tu. Tapi bila buat pemeriksaan, tak ada pula kecederaan dekat kepala dan badan Kartigesu. Tapi Kartigesu cakap kat polis dia kena pukul tapi tak ada kesan. Macam mana ni? Lepas tu polis cek rumah Kartigesu dan jumpa surat cinta jin dengan seorang doktor dari Sri Lanka. Jin dengan doktor ni bercinta dari zaman suami dia hidup lagi. Ini menjadi motif yang kuat kenapa Kartigesu sebenarnya adalah pembunuh jin sebab cemburu. Lepas tu muncul pula seorang saksi dari keluarga terdekat kata yang Kartigesu pernah cakap yang jin tak layak untuk hidup. Saksi ni menjadi bukti yang sangat kuat kenapa Kartigesu adalah punca kematian ni. Kartigesu didakwa pada April 1979, ditangkap pada Mei tahun yang sama dan dijatuhkan hukuman mati atas dakwaan pembunuhan jin. Walaupun nampak macam dah selesai, tapi Kartigesu telah dibebaskan daripada semua pertuduhan selepas lebih 2 tahun dipenjarakan sebab saksi tu tarik balik kenyataan terhadap Kartigesu. Saksi itu pun kena hukuman penjara 10 tahun sebab bagi dakwaan palsu. Dan nama Kartigesu dibersihkan daripada kejadian tu pada Mei 1981. Semasa dia dibebaskan, pembunuhan jin masih belum dapat diselesaikan sampailah ke hari ini. Nombor 7 adalah kes kehilangan Louis James Fraser. Satu lagi kes orang hilang yang melibatkan destinasi pelancongan popular ialah kehilangan Louis James Fraser yang lebih dikenali sebagai pengasas Bukit Fraser di Pahang. Fraser ialah seorang ahli perniagaan Scotland yang tinggal di Bukit Fraser. Dinamakan sempena namanya kerana penglibatannya yang berat dalam membangunkan kawasan tu sebagai stesen perlombongan biji timah pada tahun 1890-an. Fraser telah dikatakan hilang pada tahun 1910. Pada tahun 1917, C.J. Ferguson Davy, seorang paderi dari Singapura, telah mengetuai penerokaan kawasan mencari Fraser. Lain yang dicari, lain yang dijumpa. Apa yang dijumpa adalah bukan si Fraser, tetapi idea. Dia dapat idea, dia rasa kawasan ni sesuai buat tempat chill-chill, lepak-lepak sebab sini sejuk. Jadi dia tulis surat dekat pegawai British bagi idea, suruh buat tempat ni sebagai kawasan peranginan. Pada tahun 1919, kerja pembinaan jalan mula dilakukan. Pada tahun 1922, Bukit Fraser mula dibuka sebagai destinasi pelancongan. Berbalik pada Fraser, ramai yang anggap Bonian yang culik Fraser ni mesti tak pelik sebab atas tu kan bukit, tu memang tempat jin. Tapi pada tahun 2019 ada teori dari ahli sejarah Richard Hale. Dia kata Fraser ni tak hilang pun. Sebenarnya dia balik kampung dia dekat Britain, lepas tu meninggal dunia masa bercuti. Nombor 6 adalah kes MH370. Kes ni bukan misteri dekat Malaysia je, tapi dunia. Kehilangan pesawat MH370 adalah salah satu misteri terbesar yang belum dapat diselesaikan. Pesawat tu membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal. Kapal terbang MH370 tiba-tiba hilang pada 8 Mac 2014 dalam perjalanan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang antarabangsa Beijing Capital. Dalam penerbangan tu ada 50 rakyat Malaysia, 192 rakyat China dan penumpang dari 13 negara berbeza. Selain menjadi peristiwa misteri yang masih belum dapat diselesaikan dalam sejarah Malaysia, ia juga merupakan salah satu insiden paling maut melibatkan pesawat Boeing 777 dalam sejarah penerbangan. Apa yang bermula sebagai penerbangan biasa berubah menjadi bencana apabila semua komunikasi dengan kru pesawat MH370 terputus kira-kira 35 minit selepas dibawa keluar dari KLIA. Yang kelima adalah kes Norita Samsudin. Gadis berusia 22 tahun ni mempunyai masa depan yang cerah dengan kerjaya sebagai seorang eksekutif pemasaran dan peragawati sambilan. Namun kisah hidupnya tak berakhir dengan indah.
Pada 3 Disember 2005, mayat gadis Malang ni ditemui oleh 2 orang rakan serumah yang hairan melihat keadaan rumah mereka yang gelap. Mangsa meninggal dalam keadaan tanpa surat benang dengan lehernya dijerut sarung bantal, manakala tangan serta kakinya diikat dengan wayar streka di rumah kondominiumnya di Sri Hartamas. Polis suspek mangsa telah dirogol sebelum dibunuh dengan kejam. Hanif Basri, boyfriend Norita, serah diri kepada polis untuk bantu siasatan. DNA Aimani Hanif telah ditemui pada kain tuala yang ada dalam mulut mangsa, pada bantal peluk dan pada 8 dari 11 tisu yang ada dalam tong sampah. Tapi bukan DNA Aimani Hanif Basri je yang jumpa. Ada juga DNA Aimani seorang lelaki yang tidak diketahui. Hanif Basri dibebaskan sebab tak cukup bukti. Alasan dia tak kena hukum adalah memang ada Aimani dia, tapi tak cukup membuktikan yang dia pembunuh. Lepas tu pula wujud Aimani lelaki kedua yang tak tahu siapa. Sampai sekarang, pembunuh masih bebas di luar sana. Mungkin jiran korang atau mungkin dia tengah tengok video ni. Yang keempat adalah kes Hasliza Ishak. Terjadi pada Oktober 2002, Hasliza Ishak merupakan isteri kedua Raja di Hilir Perak, Datuk Seri Raja Jaafar, Raja Muda Musa, yang dilaporkan nyawanya diragut dengan kejam. Disebabkan status dia ni sebagai isteri raja, memang satu Malaysia terkejut lah dengan kes ni. Dia juga merupakan seorang pelakon dan model. Mayatnya ditemui dalam keadaan yang teruk, tersangkut di sebatang pokok berhampiran jambatan, berhampiran jalan Sumpitan, Taiping. 5 suspek ditahan, termasuk seorang bomoh bagi membantu siasatan. Bomoh tersebut buka cerita dengan mengatakan isteri pertama Raja Nur Mahani, suruh dia tamatkan riwayat Hasliza. Mula-mula dia tak nak buat tapi terpaksa akur sebab ni perintah dari kerabat. Dan dia juga dipesan supaya jangan risau kerana golongan kerabat akan selamatkan dia. Raja Nur Mahani, isteri pertama, menafi sekeras-kerasnya dakwaan bomoh tersebut. Dia kata dia cuma suruh bomoh buang jampi yang terkena dekat suami dia sebab suami dia mula bersifat dingin. Dan istana pun mula terasa aneh. Dekat istana ada bunyi bayi nangis, padahal istana tak ada bayi pun. Lepas tu dia mula muntah darah dan kristal. Raja Nur Mahani juga mengatakan yang dia takkan buat perkara macam tu sebab tindakan tu akan cemarkan nama baik keluarga dia dan juga negara. Seorang bomoh dan seorang pembantu istana telah dipenjarakan, tetapi 3 tahun kemudian kedua-duanya dibebaskan sebab mastermind yang sebenar tak dapat dikenal pasti. Yang ketiga adalah kes Kim Jong Nam. Rakaman CCTV mendapati Kim Jong Nam, abang tiri kepada Kim Jong Un, sedang menunggu penerbangan ke Macau di lapangan terbang Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017. Kemudian tiba-tiba ada 2 perempuan datang dekat Jong Nam, sapu muka Jong Nam dengan tangan. Kim Jong Nam meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital kerana terdedah kepada ejen saraf VX, salah satu racun kimia yang paling toksik. Kedua-duanya didakwa sapukan racun VX dekat muka Kim Jong Nam. Siti Aisyah bagaimanapun dilepas tanpa dibebaskan daripada tuduhan pada Mac 2019. Dia kata dia sapu muka Jong Nam sebab masa tu diingatkan dia tengah buat prank show. Siti Aisyah ni kata dia kenal seseorang yang bernama Mr. Chang. Mr. Chang ni janji nak jadikan Siti Aisyah sebagai pelakon terkenal. Tapi sebelum dia nak jadi terkenal, dia kenalah buat prank show ni dulu. Dia tak tahu itu adalah racun. Mr. Chang kata itu adalah minyak baby oil. Disebabkan dia hanya kambing hitam, dia dibebaskan. Sementara tu, Thi Huong dibebaskan pada Mei tahun yang sama. Lepas tu Korea Selatan dan US pula cakap kematian ni adalah rancangan Korea Utara sebab Kim Jong Nam pernah kritik dinasti pemerintahan Korea Utara. Bagaimanapun Korea Utara telah menolak tuduhan tersebut. Sampai sekarang kita tak tahu siapa punya angkara penyebab nyawa abang tiri Kim Jong Un ni melayang. Nombor 2 adalah 26 objek aneh di langit. Peristiwa pada Oktober 1992, sekumpulan 200 orang pelajar dan guru-guru dari sekolah agama di Kelang ketika itu mendakwa melihat 26 objek aneh di langit.
Antara objek yang muncul secara tiba-tiba di langit sekitar jam 11.30 malam sehingga 3 pagi adalah imej berbentuk kalajengking, manusia berwajah kinzir, wajah perempuan, keranda, janin dan peta Malaysia dalam keadaan terbalik. Namun demikian, bahagian hal ehwal agama Islam, Jabatan Perdana Menteri, menafikan perkara itu dengan mengatakan objek di langit itu hanyalah khayalan kumpulan pelajar sekolah agama, hasil daripada pendewaan terhadap seorang guru agama di sekolah berkenaan yang dipercayai menyebarkan ajaran sesat. Tapi lepas 30 tahun kes ni berlaku, ramai kembali bersuara di media sosial dengan mengatakan kes tu memang benar-benar terjadi sebab diorang pun memang nampak. Nombor 1, kes misteri Malaysia yang masih belum selesai adalah kes Altan Tuya. Altan Tuya dikatakan terbabit skandal dengan bekas penganalisis politik Abdul Razak Baginda yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu timbalan Perdana Menteri. Warga Mongolia yang dilaporkan berperanan sebagai penterjemah proses perundingan penjualan kapal selam oleh sebuah syarikat pembekal senjata dari Perancis kepada kerajaan Malaysia. Altan Tuya telah ditamatkan nyawa oleh pengawal peribadi Najib pada 18 Oktober 2006 dengan cara letupan C4. Berikutan itu, dua anggota unit tindakan khas, Sirul Azhar yang ketika itu berpangkat korporal dan Chief Inspector Azilah Hadri ditangkap sebelum didakwa di Mahkamah Shah Alam kerana membunuh Altan Tuya pada November 2006. Pada 9 April 2009, Mahkamah menjatuhkan hukuman mati terhadap Sirul Azhar dan Azilah atas kesalahan membunuh Altan Tuya. Bagaimanapun, kedua-duanya memfailkan rayuan atas hukuman mereka. Pada Februari 2012, permohonan rayuan mereka berlangsung selama 3 hari dan akhirnya pada 23 Ogos 2013, Mahkamah Rayuan memerintahkan Azilah dan Sirul Azhar dilepaskan dan dibebaskan. Bagaimanapun, pihak pendakwaan memfailkan rayuan atas keputusan itu di Mahkamah Persekutuan dan pendengaran rayuan berlangsung pada 23 Jun 2014. Panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan kemudian sebulat suara menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Azilah dan Sirul Azhar selepas membenarkan rayuan pendakwaan pada 13 Januari 2015. Sirul Azhar meninggalkan Malaysia pada 2014 ketika kes tu masih lagi dalam rayuan dan tak pulang ketika hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah Persekutuan. Sirul kemudian ditahan oleh pihak berkuasa Australia dan dasar negara itu adalah tidak menghantar pulang individu yang berdepan dengan hukuman mati di negara asal. Sirul Azhar dibebaskan selepas 9 tahun berada dalam tahanan pihak imigresen negara Australia sejak 2015. Dia mendakwa dijadikan kambing hitam dan diperangkap dalam permainan politik yang mana dia mengakui menerima RM1 juta ketika berada di Australia daripada sumber tidak dinamakan bertujuan untuk tutup mulut. Jadi, itulah senarai 10 kes misteri Malaysia yang masih belum selesai. Ada tak kes-kes lain yang tak disenaraikan dalam video kali ini? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.